الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى وعلى خاتمهم وأكرمهم وأشرفهم حبيب الله وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمدا وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آمين ya rabbal alamin. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Fungsi Surau, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan dan merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama melaksanakan tuntutan tanggungjawab dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pagi seumpama ini dengan kita penuhi aktiviti-aktiviti ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan diri kita ini insan-insan daripada kalangan manusia-manusia yang mendapat rahmat, kasih sayang dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan menyambung semula pengajian kita di dalam kitab Tahzan. Kita telah pun sampai kepada topik yang ke-14 dalam perbincangan kita pada pagi ini. Tidak silap, kalau salah tolong betulkan, iaitulah lapangkan dada anda dengan beruzlah. Lapangkan dada anda dengan beruzlah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan sekalian merujuk di dalam kitab, antaranya catatan daripada Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Fathul Bari karangan daripada Ibn Hajar Al-Asqalani, maka kita akan mendapati daripada kitab ataupun catatan tersebut himpunan hadis-hadis daripada riwayat Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari telah meletakkan satu bab, iaitulah bab uzlah rahatun min khulatais su'. Lebih kurang begitulah di antara topik ataupun bab yang telah dicatatkan oleh beliau, iaitulah bab beruzlah daripada kalangan sahabat-sahabat, rakan-rakan yang tidak baik. Dan bila kita melihat dalam kehidupan kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berkait tentang bab beruzlah ini, maka kita akan dapati juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang terbaik dalam hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala? Kita kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita nak melakukan sesuatu, kita lakukan dalam keadaan yang terbaik, ya. Dan begitu jugalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar pada kita, sekiranya kita nak beribadah, beribadahlah dalam keadaan yang terbaik. Dan itulah merupakan perkara yang penting dalam hidup kita.
Begitulah sahabat Nabi SAW. Mereka bertanya kepada Rasulullah kerana mereka ingin berusaha menjadi manusia yang terbaik. Ditanya kepada Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik? Maka Rasulullah SAW menyatakan, rajulun yujahidu fi sabilillah. Manusia yang terbaik itu iaitulah seorang manusia yang mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun, dan seorang lelaki yang mereka ini duduk pada satu sya'bun min syi'ab, iaitulah pada suatu kawasan yang terletak di antara celah-celah bukit itu. Mereka duduk di sana, ya'budullah, mereka menyembah akan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka meninggalkan golongan kelompok-kelompok manusia-manusia yang tidak baik, mereka yang tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam kehidupan kita ada waktu dan saat untuk kita mengasingkan diri kita ini daripada kehidupan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita melihat dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ada ketikanya beruzlah daripada manusia, ya, sebagaimana yang berlaku sebelum Rasulullah dilantik menjadi seorang Nabi Allah, seorang Rasul. Maka Rasulullah SAW beruzlah di Gua Hira semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayyub yang kita melihat dalam sejarah kehidupan beliau, beliau dimasukkan ataupun Allah memasukkan dirinya ke dalam perut ikan Nun, ya. Nabi Yunus, minta maaf, dimasukkan dalam perut ikan Nun pada saat yang serupa. Ketika itu dia beruzlah dan berzikir kepada Allah, sehingga kan dirakamkan dalam Al-Quran dengan sebutan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Itu di antara rakaman dan catatan ataupun ungkapan kata-kata yang dituturkan oleh Nabi Yunus alaihissalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kisah dalam Ashabul Kahfi. Kalau kita melihat dalam surah Al-Kahfi, Allah merakamkan kisah beberapa golongan pemuda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah merupakan golongan-golongan pemuda dan kami tambahkan kepada mereka hidayah. Antaranya mereka telah beruzlah, beribadah kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala merehatkan mereka dalam tempoh 309 tahun duduk di dalam gua. Allah menyebut dalam Al-Quran, wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum bir rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum birfaqa. Dalam surah Al-Kahfi, jika tidak silap pada ayat yang ke-16, Allah menceritakan, dan tatkala wa idh i'tazaltumuhum, tatkala kamu semua wahai golongan-golongan pemuda berpisah daripada kelompok ataupun kaum-kaum kamu, wa idh i'tazaltumuhum, dan pada saat yang serupa Allah menceritakan fa'u ilal kahfi, berlindunglah kamu pada gua tersebut birrahmatihi, dan kemudian dalam ayat tersebut Allah menceritakan hasil daripada mereka beruzlah, mengasingkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan meninggalkan kaumnya kerana ingin mendekatkan diri mereka kepada Allah. Pada saat yang serupa Allah mencurahkan kepada mereka itu rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhayyi lakum, dan Allah menyediakan kepada mereka, Allah meletakkan beberapa persiapan ke atas dirinya untuk menghadapi beberapa perkara dan urusan-urusan dalam menghadapi cabaran dan kehidupan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perasan dalam hidup kita juga diajar untuk beruzlah, ya. Uzlah ini bukan selama-lamanya kita akan beruzlah dan mengasingkan diri daripada manusia. Tidak begitu. Sebab terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbir ala adahum afdalu, wa fi riwayatin khairun minal mu'min alladhi lam yukhalitu an-nas, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin yang bercampur aduk ataupun bergaul dengan manusia pada saat yang serupa mereka bersabar. Ya, memang kita ni duduk dengan manusia ni macam-macam kelinah dan juga ragamnya. Apatah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita, di antara salah satu sikap yang ada pada diri manusia ini yang merupakan penyakit warisan semenjak dahulu lagi, iaitulah penyakit al-hasadu wal-baghdha. Sifat hasad dengki itu sentiasa ada pada diri kita. Tengok
Tuan Pengerusi mungkin, Tuan Pengerusi surau kita, Allah hebat dia merancang, tak boleh jadi. Kalau boleh tukar, cari pengganti yang lain. Ada juga sikap seumpama ini. Melihat kekayaan seseorang, berusaha untuk menjatuhkannya. Melihat ada kelebihan pada orang lain, berusaha dengan sifat hasannya itu ada pada sikap manusia. Dan sifat benci itu juga ada pada diri manusia. Ini merupakan penyakit umat-umat yang terdahulu, sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah SAW, dabba ilaikum da'ul umam, telah menjalar kepada kamu itu penyakit umat-umat yang terdahulu. Di antaranya sifat hasad dan juga sifat benci berlaku dalam kehidupan manusia. Nah, Rasulullah mengajar kepada kita, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia bersabar saat ketika bercampur dan bergaul dengan manusia. Dia bersabar di atas segala bentuk kesakitan-kesakitan, cabaran, dugaan-dugaan yang diterima bersama dengan manusia itu lebih baik berbanding dengan manusia yang tidak bercampur gaul sesama manusia dan tidak sabar dengan penyakit ataupun dengan kesusahan, kepayahan, cabaran dan segala bentuk dugaan ataupun segala bentuk cacian-cacian yang diterima daripada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita supaya bergaul dan berhubung dengan manusia. Tetapi pada saat yang serupa, Rasulullah juga mengajar kepada kita beruzlah. Sebab itu kalau kita melihat dalam kehidupan kita, Rasulullah ajar agar kita beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala, duduk di rumah Allah, niat iktikaf ya, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa antum aakifuna fil masajid, Allah menyatakan dalam Al-Quran, sedangkan kamu itu beriktikaf di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf, duduk di rumah Allah, bukan cerita tentang soal dunia, bukan cerita tentang berapa harga handset yang kita beli, bukan cerita tentang Allah cantiknya pakaian yang dibeli ni berapa harganya, di mana, tidak. Tapi kita beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan kita membaca Al-Quran, mengingati tentang kehidupan kita. Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkara man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Allah menceritakan dalam Al-Quran, apakah tidak kamu memikirkan kami telah memanjangkan usia kamu selama ini. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkar, terhadap apa-apa yang telah kami berikan peringatan bagi orang-orang yang ingin mengambil peringatan. Wa ja'akumun nadhir, nanti satu hari yang akan datang kepada kamu nadhir, pemberi peringatan ya. Wa ma lidh-dhalimin min nasir. Allah menyatakan orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapat bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan usia kita panjang untuk kita ambil peringatan. Allah jadikan usia kita sehingga sampai 60 tahun, 70 tahun, mungkin 40 tahun itu juga adalah merupakan usia yang dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita supaya kita mengambil peringatan. Tengok diri kita, ya Allah, berapa banyakkah amalan-amalan yang belum lagi kita lakukan. Puasa sunat, adakah kita pernah mempraktikkan sebagaimana sunnah yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Korban yang telah pun berlalu, adakah aku juga di kalangan orang yang telah berkorban dalam peristiwa korban yang telah ditunjukkan oleh Nabi Allah Ibrahim dan juga Nabi Allah Ismail? Kemudian syariat tersebut diteruskan ke zaman kita, iaitu pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pula juga dengan hubungan kita dengan Allah, bagaimana pula hubungan kita sesama manusia, bagaimana hubungan kita sesama suami dan isteri dalam sebuah keluarga dan sebagainya. Itu yang hendak kita fikirkan, kerana nantinya Allah telah menyatakan, bukankah kami telah memanjangkan usia kamu, telah datang peringatan kepada kamu. Peringatan di situ iaitulah ayat-ayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah ajar kepada kita supaya kita mengambil peringatan, duduk di rumah Allah, mengingati akan Allah Subhanahu wa taala. Para muslimat, Allah berikan masa untuk mereka itu berehat. Waktu berehat dengan kematian para suaminya, Allah menyatakan bagi wanita-wanita yang telah dimatikan ataupun Allah wafatkan akan para suami mereka, maka dalam tempoh 4 bulan 10 hari itu bukan hanya sekadar kita nak mengenang tentang peristiwa-peristiwa silam, sebaliknya untuk mengingati dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dalam kehidupan kita ini Allah mengajar ada waktu-waktu, selang-selang waktu untuk kita mengasingkan diri kita, supaya dengan mengasingkan diri kita itu, sebagaimana topik yang kita bicarakan pada pagi ini, tujuannya adalah untuk melapangkan dada kita, menjadikan hati kita ini tenang, menjadikan hati kita ini mengingati akan Allah Subhanahu wa taala. Mengasingkan diri yang diajarkan syariat dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
iaitulah menjauhkan diri dari kejahatan dan pelakunya. Jadi maksud kita nak mengasingkan diri ini bukan selama-lamanya kita tinggalkan sahabat dan juga rakan kita. Tak apalah saya nak meninggalkan segala-galanya, saya nak hidup untuk hari akhirat. Tidak begitu. Islam tidak mengajar kita begitu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab ada orang mereka mengambil hanya akhiratnya semata-mata dan meninggalkan dunianya. Allah mengingatkan kepada kita, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kamu wabtaghi dengan apa yang telah kami datangkan, fima ataakallah dengan apa yang telah Allah datangkan kepada kamu tentang hari akhirat. Kita cari untuk kehidupan hari akhirat, tapi jangan sampai kita lupa nasib kita, bahagian kita di dunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hidup di dunia itu perlu untuk kita cari, perlu untuk kita usahakan, tapi pada saat yang serupa Allah mengingatkan kepada kita jangan lupa tentang soal hari akhirat. Jadi maksud daripada uzlah yang dinyatakan oleh pengarang kitab kita ini, iaitulah dengan kita menjauhkan diri kita ini daripada sebarang bentuk kejahatan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan pelakunya. Maknanya dalam hidup kita ini Allah nak minta kepada kita supaya mencari rakan-rakan yang baik. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhaliluh. Rasulullah SAW menyatakan kepada kita, seseorang itu dia berada bersama dengan agama rakannya. Maknanya kalau katakan rakan kita ini rakan yang tidak baik, maka suatu hari nanti kita juga akan menjadi manusia-manusia yang tidak baik. Tapi kalau rakan kita itu adalah rakan yang baik, nescaya kehidupan kita juga akan menjadi kehidupan thayyibah, kehidupan yang baik. Dan kerana itulah dalam satu kata-kata yang pernah disebut oleh salah seorang ulama, antara salah satu ciri untuk menjadikan dan merawat hati kita menjadi hati yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah kata beliau menyatakan, iaitulah dengan mujalasatus salihin, duduk bersama dengan orang-orang yang salih. Itu matlamat utamanya adalah untuk menjadikan hati kita ini sentiasa bersih, menjadikan hati kita ini sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, duduk bersama dengan orang yang salih. Bahkan dalam salah satu nasihat yang disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah bagi orang-orang yang ingin menuntut ilmu itu, di antaranya iaitulah duduk tulus zaman, menuntut ilmu dalam keadaan sepanjang masa. Maknanya sepanjang masa itu kita bersama-sama dengan para ulama. Jangan sampai hidup kita ini tidak duduk bersama dengan para ulama. Bila tidak bersama dengan orang-orang yang saleh, maka akhirnya kita akan menjadi jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita tengok pada hari ini, masya-Allah, ragam manusia pelbagai, walaupun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sudah tidak ada rasa keyakinan terhadap ibadah-ibadah, sudah tidak ada rasa seronok untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab mereka jauh daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang banyak waktu kosongnya dalam kehidupan kita, masya-Allah, Allah bagi masa 24 jam dalam hidup kita, tapi di kalangan kita ramai dan rata-rata di kalangan kita tidak mengambil peluang masa yang ada itu untuk kita isi dengan beribadah kepada Allah. Rasulullah menyebut dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, ada dua nikmat utama yang Allah bagi pada kita. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang Allah berikan kepada kita tetapi tidak disyukuri oleh manusia. Maghbunun, dikurangkan, dicuaikan, dirosakkan, ya. Ghaban ini, kalau ghubun ini kalau kita tengok dalam kitab fikah, ini rosak, barang-barang yang rosak. Ada yang disebut dengan nama ghubun fahish, yang rosak, yang teruk, yang mana barang-barang tersebut tidak boleh kita nak jual dan sebagainya. Jadi manusia ini dirosakkan oleh dua perkara yang mana menyebabkan mereka ini tidak mensyukuri akan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? As-sihhat wal faragh. Yang pertama, sihat yang Allah berikan kepada kita, cuai kita dengan nikmat kesihatan. Tengok kita kepada waktu saat ketika kita sihat. Cuba kita pastikan, tuan-tuan, kadang-kadang yang ramai datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala ni sebab tak sihat, ya. Tenaga dah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Waktu ketika doktor memberitahu kepada kita, ni penyakit ni tak lama ni tuan, ya, sekejap lagi nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengar saja persoalan seumpama ini, segera kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak ramai manusia yang Allah bagi kesihatan, khususnya daripada kalangan remaja-remaja kita, daripada kalangan para pemuda, nak datang ke rumah Allah, ya. Yang kita dengar daripada kalimah-kalimah dan ucapan mereka, ustaz nantilah dulu,
nanti sebelum kami bila masa kami nak melakukan perkara-perkara ataupun keseronokan di muka bumi, waktu inilah nanti dah tua kami akan isi masa kami ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata-kata yang biasa kita dengar daripada kalangan orang yang diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut wal farar, masa kosong kita. Allah mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jins wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah menyebut kisah manusia yang sentiasa lupa. Dalam ayat, di hujung ayat tersebut Allah kata ulaika humul ghafilun, mereka adalah kelompok manusia yang ghafil. Mereka yang tidak mengisi masa-masa kosong mereka. Siapa dia? Yang pertama Allah menyatakan, lahum qulub, Allah berikan kepada mereka ini hati, tetapi hati mereka ini lahum qulubun la yubsiruna biha, lahum qulub, mereka memiliki hati, tapi hati tidak pernah melihat tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan hati ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam kehidupan kita sebagai seorang yang beriman, ataupun dalam kehidupan kita sebagai orang yang ingin mendekatkan diri pada Allah, disebut oleh para ulama itu dua perkara, mukmin dan juga muslim. Yang kadang-kadang kita tidak boleh bezakan di antara mukmin dan juga muslim. Orang yang menyatakan dirinya Islam pada Allah Subhanahu wa taala, tunduk pada Allah, menunaikan sembahyang, mengeluarkan zakat, menunaikan haji, tapi kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, belum lagi dikategorikan sebagai orang yang akan masuk dalam syurga. Sebab proses pentingnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut, dikategorikan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai golongan munafiqun. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas. Disebut oleh Allah dalam Al-Quran, apabila mereka menunaikan sembahyang tunai dalam keadaan malas, tak terasa sembahyang itu adalah merupakan waktu untuk kita melihat Allah, waktu untuk kita berbicara dan bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu waktu ketika kita menunaikan sembahyang tak terasa tentang kebesaran apa yang ada pada solat yang kita laksanakan. Waktu ketika kita memberikan sedekah, kita tidak memberikan dengan sebaik-baik sedekah, sedangkan Allah menyatakan dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sebagai contohnya, tidak akan kamu mencapai sesuatu kebajikan dan kebaikan di sisi Allah selagi mana kamu tidak mengeluarkan dan menginfakkan sesuatu yang kamu sukai dan sayangi. Bila kita melihat Allah Subhanahu wa taala dan merasai dalam hati kita, maka akhirnya kita akan menjadikan diri kita ini hidup dalam keadaan tenang dan juga aman. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah menyatakan dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanat al-akhiratu hammah jama'a syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghibah. Di antara lain dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan, barang siapa yang menjadikan hari akhiratnya itu hammah, sebagai tempat untuk mereka mengambil berat. Lihat balik dalam kehidupan kita, kalaulah dalam hidup kita mengambil berat tentang soal hari akhirat, maksud kita ambil berat tentang soal hari akhirat, neracanya, timbangannya, iaitulah saat ketika kita melakukan sesuatu, ada tak kita terfikir yang kita lakukan ini mendapat pahala? Ada tak kita terfikir yang kita lakukan ini mendapat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Waktu ketika kita bermuamalah sebagai seorang petugas, sebagai seorang pegawai, sebagai seorang pekerja, saat ketika kita melaksanakan tugas kita itu, ada tak disiplin dan juga beberapa tugasan yang telah kita abaikan dan kita terasa tentang dosa daripada apapun kerja yang kita lakukan itu yang membawa dosa kepada Allah? Kalau itu berlaku, alhamdulillah, maknanya kita mengingati tentang soal hari akhirat. Tetapi kalaulah dalam kerja kita, dalam usaha kita tidak pernah memikirkan tentang soal pahala kita kepada Allah, tidak pernah kita memikirkan tentang soal dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan daripada kelompok manusia yang melakukan sesuatu perkara kerana hari akhirat. Dan Rasulullah menyatakan dalam hadis tersebut, hadis riwayat daripada Imam At-Tirmizi ini, Rasulullah menyatakan, barang siapa yang menjadikan hari akhirat itu sebagai hammah, sebagai suatu keprihatinan dan kepentingan dalam hidupnya, maka Rasulullah menyatakan, jama'a syamlahu, Allah akan menghimpunkan segala bentuk apa yang diingini dalam kehidupan ini, segalanya Allah akan berikan kepadanya.
terfikir untuk melakukan sesuatu kerja, Allah akan permudahkan dan bantu. Wa atathu dunya wa hiya raghimatun, dan dunia itu secara tiba-tiba dia akan datang kepadanya dalam keadaan dunia itu tunduk kepadanya. Masya Allah, Allah berikan kepada kita dunia ini. Kalau kita menjadikan kehidupan dunia itu adalah untuk hari akhirat, memikirkan tentang soal hari akhirat, pastinya dunia akan datang dalam keadaan tiba-tiba. Ataupun Allah memberikan kepada kita dunia itu sebagai suatu pemberian kerana kita telah menjadikan diri kita ini tunduk dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, seterusnya, orang-orang yang lalai dan orang-orang yang senang membuat huru-hara. Saat ketika kita beruzlah ini semata-mata untuk menjauhkan diri kita daripada orang yang lalai dan orang yang senang melakukan huru-hara, mereka yang hidupnya, kerjanya menyampaikan fitnah, menyebar dan menaburkan perkara-perkara yang tidak baik terhadap kehidupan manusia yang lain. Dan an-namimah yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namam, orang-orang yang suka menaburkan fitnah itu, la yadkhulul jannah, mereka tidak akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam kubur pun sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyaz billah. Kerana itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang satu ketika Rasulullah melalui suatu kubur, maka ketika itu Rasulullah mendengar suatu tangisan dan juga suatu penyiksaan yang berlaku. Innahuma, lantas Rasulullah menyatakan, innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya dua-dua kubur ini ada manusia yang sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada mereka iaitulah mayyamshi fil ardi bin namimah, mereka yang hidupnya di muka bumi Allah, berjalan di muka bumi Allah, suka untuk menaburkan fitnah-fitnah yang ada. Jauhkan daripada mereka itu lebih afdal berbanding untuk kita duduk bersama-sama dengan mereka. Dan begitu jiwa anda akan selalu terkawal, hati menjadi tenang dan sejuk, fikiran selalu jernih, dan anda akan merasa leluasa dan bahagia berada di taman-taman ilmu pengetahuan. Allah, pentingnya ilmu pengetahuan yang ada ini tuan-tuan. Bila kita menuntut ilmu, kita mengetahui dengan ilmu tersebut akan menjadikan hati kita tenang. Sebenarnya saat ketika kita menuntut ilmu ini, sebenarnya kita beruzlah. Tanpa kita sedari, kita telah mengasingkan diri kita daripada dunia kehidupan dengan kehidupan kita di dunia ini. Sebaliknya kita duduk, kita merancang dengan setiap ilmu yang ada itu bagaimana untuk menjadikan diri kita ini berzikir kepada Allah, mengingati akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkara yang kedua, saya teringat dalam satu kata-kata yang disebut oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya. Di antaranya Ibnu Athaillah As-Sakandari menyatakan, ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha midanul fikra, midanu fikratin. Ma nafa'a qalban, sesungguhnya hati kita ini tidak langsung memberikan manfaat, ya. Ma nafa'a qalban, ma nafa'al qalba, hati tidak akan memberikan manfaat. Maknanya tidak ada manfaat pada kita saat ketika kita mengasingkan diri hanya sekadar duduk diam. Tidak langsung akan memberikan manfaat kepada hati kita. Duduk, kemudian tak terfikir macam-macam, ya. Tetapi dalam kehidupan kita, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu menyatakan, sesungguhnya yang akan memberikan manfaat ketika kita mengasingkan diri itu, saat ketika kita mengasingkan diri daripada dunia kehidupan itu, mestilah pada saat yang serupa kita memikirkan tentang soal kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat yang berkait tentang kebesaran Allah itu banyak. Bukankah ada dalam Al-Quran ayat-ayat seumpama Allah menyatakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Allah cerita tentang pertukaran malam dan siang, ya, tentang soal bumi, tentang soal langit dan juga bulan dan sebagainya. Itu Allah minta kepada kalangan orang-orang yang Allah berikan akal agar berfikir. Saat beruzlah, kita fikirkan tentang hal-hal tersebut. Saat ketika kita beruzlah, kita memikirkan tentang soal dosa kita. Saat ketika kita beruzlah, fikirkan berapa banyakkah pahala yang telah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu di antara uzlah yang terbaik yang memberikan manfaat dalam hidup kita. Mengasingkan diri dari semua hal yang melalaikan manusia dari kebaikan dan ketaatan merupakan ubat yang sudah diuji dan dibuktikan kemujaraban oleh para ahli pengobatan hati. Jadi maknanya saat kita beruzlah itu sebenarnya Allah akan berikan kepada kita suatu kebaikan.
berlaku kan di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu kisah yang berlaku tuan-tuan, kisah seorang sahabat Nabi, sebab dalam hadis Nabi banyak rupanya. Kalau tuan-tuan lihat dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupanya sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam ini cukup prihatin dengan sahabat. Bila sahabat-sahabat sahaja ada di waktu pagi, mereka akan bertanya, Rasulullah akan bertanya kepada mereka, apa khabar? Kaifa asbahtum? Kaifa asbahtum? Ya, kaifa asbahtum? Rasulullah kata, bagaimana pagi ini? Apa khabar sahabat? Agak-agak kita tanya tak kawan-kawan kita, tanya, dah makan belum? Apa khabar? Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabat Nabi. Kalau tuan-tuan lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu. Dan pernah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Harithah. Jadi satu ketika waktu pagi Rasulullah bertemu di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun berkata, "Kaifa asbahta ya Harithah?" Wahai Harithah, apa khabar pagi ini? Ya. Lalu kata Harithah menyatakan, "Asbahtu mu'minan haqqan." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pagi ini saya merasa menjadi seorang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Tiba-tiba dia boleh bertanya ataupun memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, pagi ini saya benar-benar beriman kepada Allah." Kita nak menyatakan benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala belum tentu, sebab kita tak yakin iman kita ini diterima oleh Allah ataupun tidak. Ya, macam-macam pemikiran yang ada pada diri kita, sehingga kan kadang-kadang kita merasa Allah itu tidak adil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalah banyak sangat beban yang Allah berikan pada aku, sedangkan aku dah laksanakan kerja dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari aku melakukan kerja, buat sana buat sini, semuanya perkara yang baik, tapi tak sedikit pun Allah berikan kepada aku keuntungan ataupun keseronokan, kemewahan, kesenangan sebagaimana orang-orang yang lain. Itu juga kadang-kadang kita terfikir, sehingga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pudar. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ditanya kaifa asbahta, maka katanya, "Asbahtu mu'minan haqqan." Ya Rasulullah, aku benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tanya lagi, tak cukup dengan itu. Rasulullah tanya, "Likulli haqqin likulli syai'in haqiqah, fama haqiqatu imanik?" Setiap segala sesuatu itu ada hakikatnya. Kalau kita nak menyatakan bahawa apa yang ada pada diri kita, contohnya handphone yang ada di diri kita ni, macam mana buktikan handphone? Nah, ini dia handphone ada berada bersama dengan saya, maka terbukti yang kita ada memiliki handphone. Ataupun kita memiliki sebuah kereta, kenderaan dan sebagainya, mana bukti dalil yang menyatakan kamu memiliki kereta? Kita tunjukkan di hadapan, maka itu buktinya. Begitulah Rasulullah bertanya kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah, apa bukti dan hakikat yang kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Rasulullah, asbahtu pada saat waktu malam, ashartu layali wa azmantu nahari. Pada waktu malam ya Rasulullah, aku sentiasa beruzlah, duduk bersama dengan Allah. Waktu malam aku bangkit dan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala bermunajat. Aku tak tidur malam ya Rasulullah, tapi tak tidur malam aku ini bukan kerana tengok bola ya Rasulullah. Tak tidur malam aku ini bukan kerana melihat cerita-cerita yang ada tak habis. Cerita sekarang ni pandai tuan-tuan, dibawa cerita-cerita yang seronok-seronok. Lagi anak-anak kita tengok, ya malam ni Spiderman ya, cerita-cerita yang seronok. Dan waktu tamatnya itu jam selepas daripada 12.30. Pukul 12 dia berita, habis sambung 12.30, ada cerita tu sambungan. Nak cari endingnya tu tak habis, sehingga kadang-kadang pukul jam 1 pagi baru tidur, jam 2 pagi baru tidur. Mana waktu kita nak beribadah kepada Allah? Bila masa kita nak bangkit malam? Memanglah kalau tidurnya sudah lewat, bangunnya mungkin, subuhnya mungkin terlepas juga. Jadi pada saat ketika itu tak ada masa nak beribadah pada Allah. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan masa malamnya itu untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa azma'tu nahari, dan di waktu siangnya aku berpuasa, aku mengosongkan, aku menjadikan perut aku ini perut yang lapar. Di waktu siang ada dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan azma'tu, aku melaparkan waktu siangku ini. Sebagian ulama menyatakan kata-kata sahabat itu menyatakan dia berpuasa sunat, melakukan puasa sunat. Pendapat yang kedua, aku mengosongkan waktu siang aku, artinya dia tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha menjauhkan diri daripada melakukan maksiat. Ada dua pendapat yang disebut oleh para ulama. Jadi akhirnya sehingga kan hatta waktu saat itu aku melihat arasy Rabbi, arasy Tuhanku ini bariza, betul-betul berada di hadapanku ya Rasulullah. Aku melihat arasy Allah Subhanahu wa taala
Dan pada saat yang serupa aku melihat ahlal jannah, ahli syurga, yatazawaruna bainahum, mereka saling melawat sesama mereka, saling melakukan menziarahi sesama mereka. Itu dapat dilihat oleh sahabat Nabi SAW. Masya Allah, tuan-tuan, penglihatan seumpama ini sehingga akhirnya sahabat Nabi SAW sudah tidak lagi memikirkan tentang kehidupan dunia yang begitu diisi dengan berbagai bentuk zina, berbagai bentuk perhiasan-perhiasan yang ada. Yang ingatnya hanyalah hidup bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, diisi malamnya berqiyamul lail dan siangnya sentiasa berpuasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas Allah memberikan anugerah untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat arasy Allah Subhanahu wa ta'ala, dan melihat tentang habuan-habuan yang diterima oleh penghuni yang layak untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, begitulah yang dilakukan, dan inilah yang dicatatkan oleh penulis kita dengan cara mengasingkan diri daripada hal yang melalaikan manusia, dan kebaikan serta ketaatan itu akan menjadi suatu ubat yang mujarab, dan ubat ini telah pun dibuktikan oleh para ahli perubatan hati. Banyak cara untuk menjauhkan diri dari kejahatan dan permainan yang sia-sia. Di antaranya mengisi waktu dengan menyuntikkan wawasan baru ke dalam akal fikiran. Tuan-tuan, kita diminta isi waktu kita, susun balik kehidupan kita. Agak-agak dalam jadual kehidupan kita ini, kalau rasa tidak ada pengisian ilmu, usahakan dalam hidup kita ini ada pengisian ilmu. Ustaz tak sempat, Ustaz nak ikut pengajian di masjid. Tak apa, tak sempat nak mengikut pengajian di masjid, paling tidak ada pengisian roh yang kita isi dengan mendengar ilmu-ilmu. Ilmu sekarang ni mudah, ada kaset, ya, ada gadget-gadget yang ada, boleh dengar ilmu-ilmu yang ada. YouTube sekarang ni penuh dengan pelbagai bentuk pengisian ilmu. Tapi kadang-kadang kita buka YouTube bukan buka pengisian ilmu. YouTube kita nak mencari cerita-cerita yang sensasi. Daripada YouTube kita nak melihat macam-macam filem-filem yang ada dan macam-macam cerita yang ada, tidak pada tuntutan ilmu. Ya, memang ada, tengok masa, ya Allah panjangnya 1 jam lebih. Carilah pengisian yang ada dalam hidup kita itu dengan mengisikan masa-masa yang kosong itu dengan beribadah kepada Allah, ibadah akal fikiran kita, memikirkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah seorang ulama pernah menyatakan dalam satu kata-kata beliau menyatakan bahawa iaitulah Yahya ibn Hubairah. Yahya ibn Hubairah ini adalah seorang manusia yang miskin dalam kehidupannya. Yahya ibn Hubairah ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hidup pada abad yang kelima, iaitulah pada zaman pemerintahan Abbasiyah. Tapi Yahya ibn Hubairah ini, walaupun dia seorang manusia yang miskin, kehidupannya sentiasa menginginkan untuk bertemu dengan para ulama, sehingga akhirnya beliau telah berjaya menghimpunkan ilmu-ilmu di kalangan para ulama. Dan di antara salah satu daripada kata-kata beliau, kita kadang-kadang tak kenal nama-nama seumpama ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi di antara kata-kata yang disebut oleh beliau menyatakan, wal waqtu anfusu ma'unita bihifdhihi wa arahu ashalu ma'alaika yadhi'a. Sesungguhnya, kata beliau, waktu itu adalah merupakan anfasu ma'unita bihifdhihi. Waktu itu adalah merupakan sesuatu perkara yang paling bernilai, yang perlu kamu jaga, kamu kawal dan kamu pelihara. Sebab waktu yang berlalu dia tidak boleh berulang kembali. Kita makan nasi hari ini, tak sempat nak makan nasi minyak, esok boleh kita dapat makan nasi minyak, insya-Allah. Rakan kita kata bila waktu ketika nikah anak sahabat kita tu terlepas, la ilaha illallah, ingatkan bulan 10, rupanya pada bulan 9 telah berlalu. Dan kita tahu rakan kita menyediakan makanan yang sedap, dia buat sendiri, dan hari esok mungkin juga dia boleh melakukan hal yang serupa. Tapi dari sudut masa kita, tuan-tuan, apabila usia kita telah menjangkau 21 tahun, dia tidak boleh turun kepada 20 tahun. Usia kita telah menjangkau 50 tahun, dia tidak akan turun kepada 49 tahun. Usia akan terus bergerak, masa akan terus bergerak. Kerana itu, kata Hasan Al-Basri, di antaranya beliau menyatakan, ya ibna Adam, innama anta ayyam, wahai anak Adam, kamulah merupakan hari-hari, kamulah masa. Dan kalau sebahagian masa daripada kamu itu telah berlalu, maknanya sebahagian daripada kamu itu telah pergi dalam kehidupan kamu. Dan begitu yang disebut oleh beliau, wa arahu ashadu ma alaika yati. Tapi aku lihat dia masa itu adalah merupakan sesuatu yang paling mudah hilang daripada diri kamu.
Masa itu seringkali berlalu daripada diri kita kerana kita tidak mengisi masa-masa tersebut dengan perkara-perkara yang membawa faedah, yang membawa pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antara lain juga cara untuk kita mengisi kekosongan, caranya untuk kita beruzlah itu dengan menjalankan semua hal yang sesuai dengan kaedah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kaedah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya kita buat baik. Nak marah orang tak jadi. Kenapa kita nak marah? Memikirkan tentang soal kenapa kita mesti memarahi orang lain. Sedangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar, bahkan memuji salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Ashad ibn Qais. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipuji oleh Rasulullah. Rasulullah menyatakan, inna fika khaslataini yuhibbuhumullah. Pada diri kamu itu ada dua sifat yang disukai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara sifat tersebut apa dia? Iaitulah di antara sifatnya, iaitulah inna fika khaslataini yuhibbuhumullah, al-hilm wal anah. Sifat hilim, iaitulah sifat tidak mudah marah. Orang membenci kita, orang mencaci kita, kita tidak balas cacian tersebut dengan cacian. Sebaliknya kita redha dan memaafkan mereka, sanggup memaafkan mereka. Sebagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan pernah tak mendengar seorang sahabat Nabi yang bernama Aba Lubabah? Ya. Macam-macam nama yang pernah sebenarnya kita boleh menjadikan mereka itu sebagai idola, ataupun idola ni tak sesuai Ustaz, ya. Mungkin kita kata bahasa tersebut sebagai contoh. Dalam kehidupan kita ada model yang hendak kita jadikanlah mereka. Aba Lubabah, seorang manusia yang sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah pernah menyatakan, ayajizu ahadukum ayyakuna mithla Abi Lubabah. Wahai sahabat-sahabatku, adakah kamu tak mampu menjadi seorang manusia seumpama Aba Lubabah? Tak sanggup kamu. Kenapa? Setiap kali Aba Lubabah keluar daripada rumahnya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aba Lubabah berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, Kau jadikanlah setiap orang yang mencaci aku, Kau jadikanlah setiap orang yang mengumpat tentang keburukan aku, tentang apapun yang tidak baik pada diriku ini, aku jadikan ia sebagai sedekah di sisimu, ya Allah. Nak jadikan pahala, cacilah apapun cacian yang tidak diberikan kepadanya, dia tetap salamatus sadar, tetap membuka hatinya, ataupun ia tetap membuang segala bentuk kata-kata tersebut dan memaafkan mereka, mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabiah, para muslimat, ya, bila kita kata di masjid ni tak ada noja-noja perempuan, rupanya dalam masjid Allah, dalam kisah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang noja-noja wanita. Noja ini diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah kata, afala adaitumuni, wahai sahabatku, apakah tidak kamu telah menyakitkan diri aku? Bila mana Rasulullah tanya, mana pergi Ummu Mihjan? Ummu Mihjan ini adalah seorang noja yang bekerja di rumah Allah. Segala bentuk kotoran aghziyah, segala kotoran-kotoran yang ada di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bersihkan itu adalah Ummu Mihjan. Jadi pada saat Ummu Mihjan tak ada bersama ketika Rasulullah tanya pada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, mana pergi Ummu Mihjan? Rasulullah, maka ketika itu sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, kenapa kamu nak sangat ambil tahu tentang kehidupan Ummu Mihjan? Dahlah kulitnya hitam. Dalam sejarah menyatakan kulitnya adalah kulit yang hitam, sauda. Pada saat yang serupa, dia ini tidak langsung memiliki jawatan-jawatan penting, tak ada langsung perkara penting dalam kehidupannya. Ya Allah, tuan-tuan, ambil berat tentang soal seumpama ini. Rasulullah kata, afala azaitumuni, wahai sahabatku, tidakkah kamu telah menyakitkan hatiku ini? Di mana pergi Ummu Mihjan? Ya Rasulullah, Ummu Mihjan telah pun pergi meninggalkan diri kita. Ummu Mihjan telah pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kata, kamu telah sakitkan diriku, tunjukkan pada aku di mana kuburnya. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke kubur Ummu Mihjan, dan ketika itu Rasulullah menyatakan, pada saat sebelum aku datang, kubur ini gelap, dan sekarang ini Allah telah memberikan cahaya, kuburnya sedang bercahaya, hasil daripada doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, orang yang tidak dikenali tapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dalam hadis Rasulullah cukup banyak. Ada seorang lelaki yang mungkin tuan-tuan saya pernah ceritakan juga, kita ulang balik sebab kita ni kadang-kadang terlupa tentang kisah-kisah tersebut. Seorang lelaki yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, telah datang seorang lelaki min ahli jannah. Ya, telah datang seorang lelaki min ahli jannah, seorang lelaki yang berjanggut. Ketika itu tidak disebut namanya, tapi berjanggut, dan kemudian dia masuk ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berwuduk.
Dan kemudian Rasulullah kata, ja'a ilaikum rajulun min ahli jannah, telah datang seorang lelaki daripada ahli syurga. Sahabat Nabi tengok lelaki tersebut. Pada hari kedua Rasulullah duduk bersama dengan para sahabat. Rasulullah kata lagi, telah datang kepada kamu seorang lelaki daripada ahli syurga. Sahabat Nabi tengok lagi lelaki tersebut. Hari yang ketiga dikatakan lagi oleh Rasulullah, telah datang kepada kamu rajulun min ahli jannah, salah seorang lelaki daripada ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya tuan-tuan dan puan menyebabkan sahabat nak tahu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Islam, Abdullah ibn Umar, yang ketika itu dia telah berkata kepada lelaki tersebut, wahai saudara, izinkan kepada aku nak tinggal di rumah kamu dalam tempoh 3 hari. Ya. Memanglah dalam bab kita menyambut kehadiran tetamu kita dibenarkan sampai tempoh 3 hari. 3 hari ini wajib kepada kita untuk kita memberikan jamuan, memberikan makan dan mengalu-alukan kehadirannya. Lepas daripada 3 hari terpulang pada kita. Jadi maknanya ketika kita datang, kita diminta untuk berikan sambut lebih daripada 3 hari. Itu terpulang kepada belas kasihan kita nak bagi ataupun tidak. Tapi dalam tempoh 3 hari Islam mengajar pada kita raikan para tetamu tersebut, ya, kalau sekiranya mereka tinggal di rumah kita. Dalam tempoh 3 hari itu, sahabat Nabi Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu pun melihat tentang kehidupannya. Waktu hidupnya seperti mana biasa, masuk solat Isya, tunaikan solat di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali, dan waktu malamnya duduk sebentar berzikir dan kemudian tidur. Tidak melaksanakan ibadah qiyamul lail. Tiba-tiba dengar azan waktu pagi, bangkit lagi dan kemudian tunaikan solat subuh berjemaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Hari kedua pun begitu, dan hari yang ketiga pun begitu, sehingga akhirnya terfikir oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, orang seumpama ini layak masuk syurga. Rasulullah sebutkan, kenapa? Tengok dari sudut ibadahnya tidak banyak, tapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dia ini layak untuk masuk dalam syurga, bahkan telah mendapat jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika itu dia pun bertanya, saudaraku, apa punca yang menyebabkan kamu ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamu terdiri daripada kalangan ahli syurga? Lantas ketika itu beliau menyatakan, aku tidak sedikit pun merasakan orang yang mencaci aku itu, aku menyatakan aku akan membalas balik dengan cacian. Sebaliknya aku redha di atas apapun perkara yang telah diucapkan dan diungkapkan oleh mereka. Akhirnya layak dia untuk menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, kisah-kisah daripada kalangan para sahabat ini begitu banyak. Kita isikan dalam diri kita ini kesanggupan kita untuk menjadikan kita manusia yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mudah marah dalam kita bermuamalah, berinteraksi sesama dengan manusia-manusia yang ada sekitar kita. Maka diri kita juga kita timbulkan sifat takut, amanah ketika kita bekerja. Kalau ini boleh kita lakukan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita berjaya mengisi masa kita ini untuk menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga menghadiri majlis-majlis perubatan dan juga zikir. Betapapun perkumpulan atau majlis yang terpuji dan patut dikunjungi adalah yang digunakan untuk menjalankan solat berjamaah, menuntut dan mengajarkan ilmu, atau saling membantu dalam kebaikan. Di antara perkara yang lain, datang kita kepada majlis-majlis yang membawa kepada pengisian ilmu. Majlis seumpama ini kita datang untuk mengubat penyakit yang ada pada diri kita. Sebab kita dalam hidup kita ini perlukan 2 makanan. Pertama, makanan dalam kehidupan kita, makanan zahir. Dan yang kedua, kita juga perlukan kepada makanan-makanan batin, makanan-makanan roh. Makanan-makanan yang zahir boleh kita makan. Lepas subuh ni kita mungkin makan macam-macam makan yang ada. Alhamdulillah, surah Al-Hijrah ni tak lekang dengan makan, ya. Cuma kalau tak ada ustaz, itu masalah sikit. Ni makan dah sedia ni, pengisian yang ada takut pergi kita. Jadi makan, insya-Allah jangan bimbang tuan-tuan. Di Selangor ni nak cari masjid ataupun surau-surau yang tak sediakan makanan itu jarang sekali berlaku. Tapi dari sudut makanan roh kita yang perlu kita isi untuk memberikan kekuatan kepada roh kita, itu jarang-jarang berlaku dalam hidup kita. Kita lebih mengutamakan kesihatan luaran, tetapi kita tidak mengambil tentang kekuatan ataupun kesihatan roh kita. Itu bermasalah. Cara untuk kita merawat roh-roh kita yang kosong ini dengan menghadiri majlis ilmu. Yang kedua, dengan menghadiri solat-solat berjamaah. Itu juga penting untuk mengukuhkan ikatan silaturahim sesama kita, dan segala bentuk perkara-perkara yang boleh membantu diri kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, hindarilah majlis-majlis yang tidak jelas tujuannya dan tidak pula berguna dalam hidup kita, ya. Jauhkan diri kita ini daripada majlis yang tak jelas.
Ini apa konsep, apa matlamat daripada majlis yang kita adakan. Kalau majlis yang diadakan hanya sekadar untuk berhibur, tanpa ada sedikit pun rasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebaik mungkin kita berusaha untuk meninggalkannya dalam hal ini. Dan jaga kesucian, kesucian kulit anda, tangisilah kesalahan anda, dan jagalah lidah anda. Semoga dengan itu rumah anda akan membahagiakan hati anda. Antaranya juga pengarang menyatakan, penulis menyatakan agar kita menjaga lidah kita. Lidah ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian cukup bahaya. Kita nampak mudah, Allah bagi kepada kita lidah, kita rasa mudah. Rupa-rupanya lidah ini dia memberikan kesan yang cukup bahaya kepada kita. Sebab dengan lidah ini dia boleh menghasilkan sesuatu perkara yang tidak baik. Dengan lidah juga boleh menghasilkan sesuatu kebaikan. Dahulu pernah saya nyatakan dalam Al-Quran, Allah menyatakan perumpamaan kata-kata kalimat tayyibah, wa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kamasal Rasulullah, Allah menyatakan dalam Al-Quran, Allah memberikan perumpamaan kalimah tayyibah itu kamasal, seumpama sebatang pokok, asluha sabitun wa far'uha fis sama', yang mana asalnya, akarnya itu kuat kukuh di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, dan rantingnya sampai ke langit. Nak menggambarkan dengan kalimah yang baik itu boleh menjadikan pokok seumpama pokok yang begitu subur. Masya Allah. Allah berikan kata-kata kita yang baik, dan kata-kata yang baik itu merupakan permohonan yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kata-kata yang tidak baik juga memberikan kesan. Hari ini sudah teruji, jika kita menyebut perkataan yang tidak baik pada air, molekul air ini dia akan berubah, tidak menjadi rapat. Tapi kalau kita gunakan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, molekul yang ada pada air tersebut dia akan menjadi dekat dan rapat, hasil daripada ucapan-ucapan. Jadi lidah kita perlu kita jaga. Kalau kita menyebut dan menuturkan perkara-perkara yang baik, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergaulan, kita habiskan sedikit. Pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan merupakan serangan mematikan bagi jiwa dan ancaman yang membahayakan keamanan dan kedamaian diri anda. Hidup sentiasa bercampur, bergaul di antara lelaki dan perempuan. Ustaz, kalau saya ni tak bercakap dengan perempuan ni tak boleh, tak sah dalam hidup kita. Ada orang begitu tuan-tuan. Hidup tak senang, tak damai kalau tak jumpa seorang perempuan. Sebab itu Rasulullah pernah menyebut tuan-tuan dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis Nabi SAW, sesuatu yang paling mudarat yang aku tinggalkan kepada lelaki, dalam hadis Nabi SAW, ma taraktu ala rijali adarra, tidak aku tinggalkan ke atas seorang lelaki itu yang lebih mudarat, minan nisa, daripada kalangan perempuan. Perempuan ini, ma taraktu fitnatan adar, aku tidak tinggalkan sesuatu fitnah yang lebih memberikan mudarat bagi seorang lelaki itu berbanding dengan fitnah seorang wanita. Wanita ini dia boleh memberikan sesuatu cabaran dan gangguan yang begitu dahsyat dalam kehidupan seorang lelaki. Pertama, wanita juga dia boleh menyebabkan seseorang itu terjebak untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuba dengar suara seorang perempuan, ya Allah, seronoknya suara tersebut, yang kadang-kadang sampai terbayang-bayang kita dalam tidur kita, dalam masalah. Sebab itu suasana ini perlu kita jaga dan perlu untuk kita fikirkan semula. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah juga pernah menyebut ittaqullah fin nisa, takutilah kamu, bertakwalah kamu kepada Allah dengan para wanita. Sebagai seorang isteri, macam-macam kerenah dalam kehidupan kita ketika kita bersama dengan isteri kita. Dalam kehidupan kita berlaku demikian. Bukankah ada dalam kisah yang berlaku, nak bagi nasihat pada seorang isteri itu dia berbeza caranya. Bukan macam kita nasihat seumpama seorang budak, kita marah mereka, tidak boleh. Rasulullah kata dalam hadis Nabi SAW, istausu bin nisa'i khaira, hendaklah kamu memberikan wasiat yang baik kepada para wanita dengan cara yang terbaik. Khaira itu dengan cara yang terbaik. Marah sedikit, merajuk. Merajuknya bukan sehari, kadang-kadang merajuknya sampai sebulan. Bahkan kadang-kadang diungkit lagi perkataan-perkataan, perkara-perkara yang dah lama kita ucapkan itu diungkit. Saya teringat kisah yang berlaku tuan-tuan, berlaku pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi satu ketika Sayyidina Umar bergaduh, seorang sahabat Nabi SAW ketika itu bergaduh dengan istrinya. Dan di waktu malam dia datang untuk bertemu dengan Sayyidina Umar. Diketuk pintu Sayyidina Umar. Waktu mengetuknya,
Ketika itu dia mendengar suara isteri Sayyidina Umar sedang berada dalam keadaan tinggi ketika itu, ataupun sedang mengatakan sesuatu kepada Sayyidina Umar. Tak jadi, dia terus kembali nak pulang. Tetapi Sayyidina Umar telah pun mendengar ketukan tersebut. Sayyidina Umar buka pintu tersebut. Lalu ketika itu dilihat sahabatnya ketika itu sedang pun menjauhi ataupun meninggalkan rumahnya. Dipanggil semula, kenapa kamu tinggalkan? Tadi kamu ketukkah pintu rumah saya? Ya, wahai Umar. Tapi sekarang ini kenapa kamu menjauhkan diri daripadaku? Lalu kata beliau, wajadtuka tu'ani mimma u'ani fi. Wahai Umar, aku dapati kamu itu sedang menanggung suatu bebanan ataupun sedang merasakan sesuatu rasa yang sedang aku rasakan sekarang ini. Apa yang sedang kamu rasakan wahai sahabat? Sayyidina Umar kata, apa yang sedang kamu rasakan? Tadi aku datang ni, aku nak mengadu, ashku ilaika an halati zaujah, an halati zaujati. Aku datang kepada kamu, aku nak mengadu kepada kamu tentang hal keadaan isteriku. Tiba-tiba kamu datang, saya nak datang ke rumah kamu, saya mendengar lentiran isteri kamu terhadap kamu, wahai Umar. Maka Sayyidina Umar pun berkata, buat baiklah, tak apa kita mendengar lentiran wanita-wanita ataupun isteri kita ini. Sesungguhnya mereka telah mendidik akan anak-anak kita, dan dia telah menanggung tanggungjawab untuk menjaga kehidupan kita. Syukurlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya sekadar kita berikan nasihat-nasihat yang terbaik kepada mereka. Ya Allah, begitulah Islam mengajar kepada kita bagaimana cara untuk kita berinteraksi bersama dengan para wanita. Tetapi wanita ini disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran sendiri di antara salah satu perkara yang membawa kepada nafsu dan juga syahwat kita. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa. Sesungguhnya manusia itu dihiasi kehidupannya dengan para wanita, dan wanita itu diletakkan yang pertama berbanding dengan anak-anak, berbanding dengan harta dan sebagainya. Justru itu pengarang menyatakan pergaulan bebas itu merupakan salah satu serangan yang akan mematikan jiwa kita, mematikan hati kita untuk mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk mendapatkan kedamaian diri. Sebabnya melakukan hal itu berarti anda telah bergaul dengan syaitan-syaitan pembisik desas-desus, penyebar kabar bohong, peramal bencana dan petaka, dan itu akan membuatkan anda mati 7 kali dalam sehari sebelum anda benar-benar mati. Maka lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Jika mereka berangkat bersama-sama dengan kamu, nescaya mereka tidak menambah kamu selain daripada kerosakan belaka. Ayat ini sebenarnya diturunkan dalam semasa peperangan Tabuk, di mana Abdullah ibn Ubay ibn Salul ketika itu memang manusia yang tidak mahu untuk turut serta dalam peperangan Tabuk. Pada saat yang serupa ia memberikan alasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah nyatakan, kalau mereka datang pun bersama dengan kamu, keluar bersama kamu dalam peperangan Tabuk, dia juga tidak memberikan manfaat, bahkan akan merosakkan pasukan perang yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kirakan mungkin itulah di antara perkara-perkara yang sempat untuk kita bicarakan. Sedikit lagi itu kita akan cuba bicarakan dalam pertemuan-pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit sebanyak daripada apa yang kita bicarakan pada pagi ini akan memberikan manfaat kepada kita bersama. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah dan kurang itu merupakan kelemahan yang ada pada diri ini. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah. Billahi taufiq.